Babam. Okey, hari ni video akan sebelah tangan je sebab nak cepat sikit. So jom kita tengok dapat apa. Tada. So ni kita beli USB-C and then USB 3 untuk SD card reader lah. So itu aku dah belikan pakai DJI aku, ada SD card tu, tapi nak transfer ke komputer tu macam leceh sikit lah kalau semua nak download guna apps kan. So aku belilah benda ni. So dia ada dual design lah. Atas tu Type C, bawah tu USB biasa. So sekarang aku ada satu tangan je. So nak buka dia macam leceh sikit. Sekejap. Boleh ke? Sabar je Okay, so kalau dah buka dia dapat macam ni. Dalam ni ada dia punya produk, and then belakang dia ada macam manual ni. Apa ni? Oh, ni just dia punya tali. Dalam tu ada manual ada. Nanti kita baca lah. So ni lah dia punya produk. Sekejap. Sebelah tangan ni susah sikit. So jap buka. Sabar je dapat dah macam ni. Antara sebab aku beli ni, of course aku rasa dia very compact and senang nak dibawa ke mana-mana. So, kalau kita buka ni ada Type C. Kalau kita buka ni ada USB. So dekat sebelah ni tempat masuk SD card, micro SD, and then ni SD card besar. Okay, so tu je untuk video kali ni. Dadah, cha cha cha.